QL Resources Berhad melangkah ke fasa baharu dengan pelaburan strategik berjumlah 1.3 bilion ringgit. Pengeluar makanan berasaskan pertanian itu membangunkan hub pembuatan makanan bersepadu dikenali QL InnoFood Park di Hutan Melintang, Perak. Projek ini diterajui anak syarikat milik penuh QL Foods SDN Berhad dengan tumpuan kepada produk berasaskan protein pelbagai sumber. Pengerusi eksekutif Dr. Chia Song Kun menyatakan pelaburan berimpak tinggi ini sejajar dengan peningkatan permintaan pasaran domestik dan global terhadap produk makanan bernilai tambah. QL InnoFood Park akan dibangunkan secara berperingkat melibatkan 13 loji pengeluaran serta kemudahan sokongan seperti utiliti, logistik gudang dan fasiliti pekerja. Fasa awal menyaksikan pelaburan 300 juta ringgit bagi infrastruktur sokongan diikuti sekitar 100 juta ringgit setahun selama 10 tahun untuk pembinaan loji pengeluaran. QL Resources yakin projek ini akan memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub makanan bersepadu di rantau ini.